Kau tahu Abang baru nikah. Anak si Leha tu dapat straight A. Biasalah, rezeki masing-masing. Aku risaukan anak aku tu. Kenapa tak boleh jadi macam anak si Leha tu? Ja, Jangan jangan cakap macam tu, Ja. Tak baik. Itu kan anak tapi dia tu kau. pemalas belajar, kau tahu Ja, tak? tapi tak baik cakap macam tu. Kita ni sebagai ibu tak boleh nak banding-bandingkan dengan anak orang lain. Tak baik. Anak orang lain. Anak kita je. Tak baik tau, Ja, cakap macam tu ke anak kita. Kia. Tuhan dah tulis awal-awal lah rezeki kita macam mana. Tapi kau tak pernah cakap macam tu ke dekat anak Ja, kau? aku ni tak sampai hati. Ja, cakap macam tu ke anak aku. Kesian dia. Bagus Kalau kau, aku tak Kia. sampai hati nak cakap tau. bagus Kita kau. pun ada perasaan. Dia pun macam mana kau boleh fail ni lah? Macam mana kau boleh fail ni lah? DBM senang je long. Ada orang lain pun dia dapat. Tengok TV je kau kan? Cubalah kau jadi macam anak Mak Ngah tu. Seminggu sekali je tau dia tengok TV. Agaknya kalau anak orang lain ni mesti dah tolong dah ibu dia kan? Kemar rumah.